Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acik. Lama gila kan Acik tak upload video. Ada yang rindu ke Acik? Wah. Okay, video kali ni Acik nak cerita pasal buku tajuk dia An Evil Mind by Chris Carter. Disebabkan ada penonton yang suggest Acik untuk baca buku Chris Carter. Sekarang ni macam buku Chris Carter ni menjadi salah satu buku yang menjadi dalam Acik punya reading list. Macam, okay, kita kena baca buku dia. Sebelum ni Acik ada upload cerita by Chris Carter. Tajuk dia The Crucifix Killer. Kalau siapa yang belum tengok lagi, boleh pergi dekat playlist Acik dan cari tajuk The Crucifix Killer. Buku An Evil Mind ni adalah buku Chris Carter yang paling famous sekali. Dia berkata macam buku ni lagi best lah daripada The Crucifix Killer. Serial killer yang dalam An Evil Mind ni, dia punya brutal tu memang lagi brutal daripada The Crucifix Killer. So for those readers, spoiler alert. Okey, kisah ni bermula di mana ada satu pekan yang kecil ni. Pekan kecil ni nama Wyoming. Okey, dekat Wyoming ni pada waktu tu kira pukul 6 pagi. Kalau dekat US 6 pagi ni kira dah cerah berderang dah lah. Kalau kita pukul 6 pagi macam gelap lagi kan. Ada dua orang pegawai polis yang sebelum dia pun nak pergi bertugas, dia pun ni having a breakfast dulu. Dia pun ni have a breakfast dekat diner. Kira pagi ni pagi yang sama je lah setiap hari macam aktiviti depa. Depa pun order makan, order minum apa semua. Tiba-tiba waktu pegawai ni tengah nak makan, nak sumbat satu suapan, dia nampak ada lori trailer laju gila menuju dekat diner ni. Umpama macam nak rempuh lah diner ni. Sebelum trailer ni nak rempuh, polis ni dia menjerit dekat restoran tu dan dia kata, "Lari!" Nak bagi alert lah dekat orang yang keliling tu, suruh lari. Waktu trailer ni sikit lagi nak kena restoran, tiba-tiba lori ni dia macam divert tau. Dia macam tiba-tiba dia divert macam tu. Kira macam dia terkona sikit lah. Lori trailer tu dia terkona tu, dia rempuh habis kereta-kereta yang parking dekat diner tu. Bila lori trailer tu dah habis rempuh, jadi dua orang pegawai polis ni pun depa buatlah apa yang tugas polis ni. Depa ni pun pergi check lah. Dah kenapa lori trailer ni kan? Dah bawa laju. Dah hampir-hampir dah nak rempuh diner ni. Kira boleh bunuh dah semua orang dalam ni. First thing yang mereka buat adalah mereka check driver. Driver dalam lori trailer tu dah mati. Lepas tu dua orang pegawai polis ni pun tengoklah sekeliling tu. Takut dia dah terlanggar orang tau yang memerlukan ambulans, memerlukan perawatan, memerlukan keselamatan pula. Waktu dia tengok kawasan ni, tiba-tiba yang salah seorang pegawai polis ni, dia ternampak ada satu kereta yang dirempuh oleh lori ni. Kira bonet dia terbuka. Dalam bonet tu dia ada bekas cold storage tu. Bekas cold storage yang macam kita bubuh ais, bubuh ayak dalam tu, bubuh daging lah, bubuh apa tu. Cold storage tu. Dan dalam cold storage tu ada beberapa hari kemudian, di mana di Los Angeles ada seorang detektif yang bernama Robert Hunter. Okay, kalau siapa yang dah pernah tengok Acik punya cerita yang The Crucifix Killer tu, dalam Crucifix Killer karakter dia sama juga Robert Hunter. Dan ni pun kira macam karakter yang sama, cuma crime dia lain saja. Okay, back to the story. Robert Hunter ni dia tengah shopping grocery tau. Dia tengah shopping grocery sebab dia nak prepare, dia nak pergi vacation. Di mana captain dia bagi dia cuti 2 minggu selepas dia baru settle case serial killer. Waktu dia tengah grocery shopping tu, tiba-tiba captain dia call dia. Captain dia tanyalah, "Hang kat mana? Hang dah on the way nak pergi vacation hang ke?" Robert ni kata, "Tak, belum lagi. Aku tak gerak lagi." "Kenapa?" Dan then captain ni pun kata, "Aku rasa hang kena mai balai lah. Ada orang nak jumpa hang. Benda penting sangat." Robert kata, "Tak boleh tunggu kau sampai dia habis vacation dulu, habis cuti dulu baru jumpa?" Captain kata, "No, benda ni sangat urgent. Tak boleh tunggu dah." Lepas tu Robert pun macam, "Okay lah, no choice lah. Dia kena pergilah balai." Bila Robert dia sampai balai je, kira captain dia tu terus macam panggil dia masuk office. Robert masuk office je, Robert nampak ada 2 orang pegawai FBI. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki tu merupakan ketua FBI. Dia bernama Kennedy. Dan yang perempuan tu pula nama dia Agent Taylor. Agent Taylor ni rupa dia memang lawa lah. Pertengahan umur 30-an, rambut blond, mata biru. Yang lelaki tu pula kira yalah ketua ni kan. So dia macam dah tua sikit. And then Robert ni pun dia macam pelik lah. Apa kaitan dia dengan dua orang ni kan. Macam serius sangat je. Macam kes apa ni kan. Lepas tu yang Kennedy ni pun dia bangun lah. Dia approach si Robert ni. Dia introduce diri dia. Dia cakap, "Oh, nama aku Kennedy. I heard so much about you, Robert. Ni aku punya staff, Agent Taylor." And then si Kennedy ni pun dia kata lah, "Aku banyak baca pasal research hang. Memang sangat amazing lah research yang hang buat ni." Okay, Robert Hunter ni, dia ni kira bukan detektif yang biasa-biasa. Dia ni memang luar biasa. Robert Hunter ni, dia mempunyai
kepakaran dalam Psychology in Criminal Minds. Jadi dia ada PhD yang dia kaji pasal serial killer, all the criminal minds lah. Sampaikan salah satu research dia menjadi buku teks. Kalau siapa yang nak jadi polis, siapa yang nak jadi FBI, kira compulsory lah untuk mereka baca, wajib lah untuk mereka, macam buku teks mereka. Jadi Robert ni bukan orang yang calang-calang. Jadi Robert ni pun dah dikenalkan, dah berkenal apa semua. So Robert ni pun dia tanya lah Captain dia, kenapa hang panggil aku kat sini? And then Captain ni pun dia macam muka serius. Lepas tu dia kata, aku rasa better depa ni yang explain dekat hang, sebab aku pun tak tahu apa yang berlaku sekarang ni. And then Kennedy ni pun dia kata lah, benda yang kami nak cakap ni ada kaitan dengan hang. This is about you. And then dia pun kata, okay Robert, apa kata hang duduk dulu, macam nak cerita lah. Lepas tu Agent Taylor ni, yang perempuan ni pun, dia ceritalah apa yang terjadi. Dia habaq lah, dia kata okay, 5 hari yang lepas, dekat satu pekan kecil yang bernama Wyoming ni, dekat satu jalan ni, di mana berlakunya aksiden. Lori trailer dia langgak tempat parking dekat satu diner ni. Lori ni sebenarnya dia nak langgak diner ni dah, tapi dia pergi langgak dekat kapak ni. Menurut siasatan kami, menurut siasatan kami dapat tahu, kata yang lori trailer ni, driver lori trailer ni, dia ni kena heart attack. Tapi keadaan aksiden tu memang, kalau dia tak have a heart attack pun, dia ni memang boleh akan mati. And then Robert ni pun dia kata lah, so aksiden apa kaitan dengan aku? And then Agent Taylor ni pun, okay sad lah nak cerita lah ni. Agent Taylor ni pun dia kata, waktu dia langgak kereta ni, 2 orang pegawai polis yang berada dekat kawasan tu, mereka jumpa ada satu kereta ni, bonet dia terbuka, which is disebabkan dilanggak oleh lori trailer ni. Dan dalam bonet tu ada cold storage, dan dalam cold storage tu ada something yang sangat teruk, sangat tak masuk di akal, and sangat how to say wicked, and sangat mengerikan. Lepas tu Agent Taylor ni pun dia bawa keluar satu gambar daripada bag dia, dan dia tunjuklah dekat Robert ni, kata ni gambar dia, apa yang ada dalam cold storage tu. Sorry, bukan cold storage, ice container. Lupa nama duk cakap cold storage. Okay, ice container. Okay, ice container. Okay, Robert dia tengok gambar yang Agent Taylor ni bagi. Dekat gambar tu, dalam ice container tu ada ice yang banyak dilumuri darah, dan dalam tu ada 2 kepala perempuan. Satu kepala rambut blonde, rambut panjang. Satu lagi kepala rambut brunette dan rambut pendek. Apa yang mengerikan dengan kepala ni adalah, which is dia kepala sahaja, and muka dia pun ni kira macam dah berlumuran darah, lepas tu ada bengkak-bengkak, ada luka-luka. Lepas tu dekat mulut dia pun ni kira ada padlock, ada 3 padlock, macam tutup mulut dia pun 3 padlock. And then mata dua-dua belah tak ada, dikorek. Lepas Robert dia tengok gambar tu, and then Kennedy ni dia kata gambar ni adalah gambar yang diambil oleh 2 pegawai polis tu lepas terjadinya aksiden tu. And then bila kami dah ambil bahan ni dan bawa pergi forensik, mereka buka lah padlock yang dekat mulut ni. Bila dia buka, gigi yang 2 orang perempuan ni tak ada. Dia kira macam gigi tu dah dicabut, and dia punya lidah pun dah dipotong. Lepas tu Robert ni ditanya, mata dia pun ni ada tak dalam ice container tu? Dia kata tak ada, memang 2 kepala ni sahaja. Since 2 kepala ni dah tak ada mata, tak ada gigi, jadi dia pun tak boleh nak scan DNA untuk cam identiti 2 orang perempuan ni, sebab gigi dah tak ada, mata tak ada. Kalau dia ambil gambar muka, kira macam unrecognizable, macam tak boleh cam. Mungkin data takkan boleh detect muka dia pun ni. Lepas tu Robert ni pun dia kata lah, okay, so hampa tak boleh cam identiti 2 kepala ni, and 2 kepala ni hampa jumpa dekat Wyoming. And then Kennedy dengan Taylor ni pun angguk lah. So hampa boleh tahu kan the next question yang aku akan tanya, so apa yang hampa buat dekat sini? Kenapa hampa mai ke sini, Los Angeles? Apa kaitan? Lepas tu Kennedy ni pun dia kata lah, kami dekat sini sebab kami nak minta tolong hang, kami perlukan bantuan hang. Lepas tu Robert ni pun cakap lah, kenapa hampa perlukan bantuan aku? Sedangkan macam FBI dah biasa siasat kes-kes macam ni. Benda ni macam bukan benda yang baru, ada benda yang lebih kejam daripada ni. So kenapa aku bukan FBI, aku detektif sahaja. Lepas tu Kennedy ni pun dia habaq lah, dia kata kami perlukan kepakaran hang, kami rasa hang boleh tolong kami untuk settlekan kes ni. And then Kennedy ni dia kata bukan sahaja tu sebab kami perlukan bantuan hang, ada sebab lain. Lepas tu Agent Taylor ni pun dia terus hilang cakap. Dia kata kereta yang kami jumpa ice container ni, kereta ni adalah milik salah seorang customer dalam diner ni. Customer tu nama dia Liam, dan kami check driver's license dia apa semua, kira dapatlah identiti lelaki ni, dan mereka pun tangkaplah lelaki ni. Tapi masalahnya kereta tu bukan milik si Liam ni. Kereta ni didaftarkan atas nama orang lain. Waktu Taylor ni dia bagi tahu nama
yang kata driver's license dengan owner kereta ni, dia expect Robert ni punya reaction tau. Kok macam Robert ni kenal nama ni. Robert perasan yang Taylor ni tengah tengok dia macam tu. Lepas tu Robert ni dia terus cakap, hang sebut nama tu sebab hang nak tunggu aku punya reaction kau untuk sama ada aku tahu ke tak nama ni. Lepas tu Kennedy ni dia macam impress. Robert ni dia perasan benda tu. Lepas tu Robert ni tanya, kenapa hang nak tahu kata aku kenal ke tak dia pun ni siapa? And then Taylor ni dia kata, okay, ni benda yang the twisted one. Kereta yang diregister oleh nama orang lain ni, dia diregister dengan nombor plate daripada New York. Kira lain lah New York dengan Wyoming ni. And sekarang ni kira 2 orang pegawai polis yang ada dekat diner tu kira dah tangkap dah lah si Liam ni. And then Robert ni pun dia kata lah, okay, faham situasi tu, still tak jawab soalan aku. Apa kaitan dengan aku? Kenapa yang hampa macam eager sangat, nampak sangat dekat raut wajah hampa yang kata aku kenal depa ni. Lepas tu Agent Taylor ni dia kata, okay, lepas kami dah tangkap Liam ni, kami dah put on custody, dalam tahanan. Dia dalam tahanan selama 4 hari. Dan selama 4 hari ni kira dia buat benda yang sama daripada pagi sampai ke malam. Dan bila kami soal siasat dia tak jawab sepatah pun. Dia diam sahaja. Aktiviti dia sama selama 4 hari ni. Pagi dia bangun, dia exercise. Lepas dia exercise tu, dia duduk atas katil, dia tenung dinding. Lepas tu bila lunch, dia makan tanpa komplain apa-apa. Sampaikan kami test dia, kami bubuh extra garam, extra gula, tak ada reaction langsung daripada dia. Dia makan je, dia makan sampai habis. Lepas dia dah makan, dia tenung balik dinding. Lepas tu dia exercise, lepas tu dia dinner. Tepat pukul 9.30 malam dia tidur. Tak tahu macam mana dia boleh tahu waktu tu pukul 9.30. Sedangkan dia dalam tahanan, dia dalam jail. Han tak ada access dengan waktu tau. Sampailah hari keempat di mana kira macam kami dah give up dah. Kami dah tak mau soal siasat dia dah. Ni kira soal siasat yang kali terakhir. Dan waktu kami soal siasat tu, hantar tak dia kata apa? Dia hanya cakap 7 perkataan sahaja. Aku nak bercakap dengan detektif Robert Hunter. Lepas tu Robert ni pun dia macam, so hampa assume Robert Hunter tu adalah aku. Hampa tahu tak berapa ramai, berapa ribu orang dalam US ni yang bernama Robert Hunter. And then Kennedy ni pun dia cakap lah, betul, kami pun check nama orang lain yang bernama Robert Hunter ni, tapi hang je yang fit with the profile. Kami rasa hang lah orang yang dia cakap ni. Lepas tu Robert ni dia tak puas hati. Dia kata, aku rasa orang lain ni sebab aku tak kenal nama Liam ni. Aku rasa hampa dah salah orang. Lepas tu Agent Taylor ni dia keluar gambar si Liam ni, ditunjuk dekat Robert. Lepas tu Robert ni bila dia tengok gambar tu dia macam, oh my god. Robert ni pun dia on the way lah balik ke rumah dia. Dia start packing. Dan dia packing ni pun bukanlah pasal dia nak pergi bercuti. No, dia packing ni sebab dia nak ikut FBI ni ke tempat di mana depa tahan si Liam ni. Kira macam vacation dia ni kena tergendala lah, kena on hold dulu. Sebab Liam ni memang Robert ni kenal sangat-sangat. Waktu dia naik flight, which is dia naik private flight daripada FBI ni, waktu ni kira macam Agent Taylor ni dia tanya lah, macam mana hang kenal dengan Liam ni? Lepas tu Robert ni pun dia kata lah, aku tak kenal dia as Liam, aku kenal dia as nama Lucien Falter. Dia adalah orang yang paling bijak, paling disiplin, paling pandai bercakap yang aku pernah jumpa. Aku kenal dia waktu aku umur 16 tahun dan dia umur 19 tahun. Okay, Robert Hunter ni, dia ni kira macam budak pandai. Dia memang pandai gila. Jadi dia masuk universiti waktu dia umur muda. Kira Robert Hunter ni antara brilliant mind lah. Budak pandai yang sejak lahir, lepas tu terus masuk universiti waktu muda. And then Robert ni dia cerita lagi, dia kata Lucien ni adalah roommate dia. Orang pertama yang dia berkenalan dekat universiti adalah Lucien ni, aka si Liam ni lah. Lepas tu Taylor ni pun dia tanya lah, adakah si Lucien ni sama bidang dengan hang, which is psychology. Lepas tu Robert ni kata ya, dia sama bidang, dia psikologi juga. Dan Lucien ni sangat baik dan aku tak sangka lah yang dia nak berkawan dengan aku. And then Agent Taylor ni dia tanya lah, apa maksud hang? Lepas tu Robert ni pun dia cerita lah, dia kata ada satu time tu kira kami ni macam bar lah, dia minum, dia lepak apa semua. Lepas tu ada seorang perempuan ni macam approach si Lucien ni. Lucien ni pun sembang lah macam biasa apa semua kan, mungkin macam menggatai sikit. Lepas tu tiba-tiba ada 4 orang lelaki kira mai serang si Lucien ni, macam nak cari gaduh lah. Tapi Lucien ni, dia ni kira macam a good talker. Dia pandai bercakap, dia pandai pujuk. So aku assume macam okey lah, dia ni akan pujuk lah mereka ni. And then Lucien ni pun dia memang buat benda tu. Dia cakap dia tak mau cari gaduh. Dia tak tahu kata perempuan ni ada boyfriend. Perempuan ni dia habaq, dia kata dia dah break apa semua. Jadi aku tak mau gaduh. Tapi 4 orang lelaki ni macam tak puas hati juga dengan Lucien ni. Kira memang nak belasah lah si Lucien ni. And tanpa
aku sedar si Lucien ni belasah depa gila-gila punya, and dia sangat cepat. Kira macam dia bergerak cepat. Kira dia belasah tu memang sat je lah belasah. Dia kira 1 lawan 4, tak tahu kata 4 orang tu dah rebah dah dekat lantai. Itulah first time dia tengok yang Lucien ni, oh kira Lucien ni memang badass jugalah, and boleh tahan lah dia ni, kira macam boleh berlawan dengan orang. And Lucien ni dia ada posture body yang memang tough. Disebabkan dia lah aku workout dekat gym, bagi macam buffy badan aku, bagi buff sikit lah. Sebab yelah aku kan kecil, aku umur 16 aku waktu tu. Plus aku tak mau orang bully aku, sebab aku paling muda masuk universiti. And bila aku berkawan dengan Lucien ni, orang pun kurang juga cari pasal dengan aku, sebab orang takut dengan dia. Bila mereka dah tengok yang kata dia gaduh 1 lawan 4 ni, and start daripada tu memang aku rapat lah dengan Lucien ni. And then Robert kata lagi, Lucien ni bukanlah orang yang macam ganas ke, orang yang suka cari gaduh ke, bully ke, tak. Dia ni jenis yang macam memang cool je, tenang je. Dia bukan saja-saja suka cari pasal, tak. And then Agent Taylor ni tanyalah bila last hang jumpa dia. Robert ni kata last aku jumpa dia lepas aku graduate daripada university. Kira dia pun ni pergi masuk University Stanford, which is Ivy League punya university. University memang yang budak memang pandai gila lah masuk. And then Robert ni dia kata lepas aku graduate daripada Stanford ni, aku sambung PhD dekat universiti lain. Sorry, bukan Robert. Si Lucien ni yang ke universiti lain. Kira si Robert ni dia sambung PhD dekat Stanford ni. Si Lucien ni yang pindah. Kira Lucien ni dia dapat sambung PhD dekat University Yale, which is Ivy League punya university juga. Lepas tu Agent Taylor ni dia tanyalah, kenapa yang macam dah kat Stanford, lepas tu hang bertukar pergi Yale? Maksudnya macam Stanford dengan Yale ni dia berada di negeri yang berlainan. So hang dah buat kawan dekat Stanford ni bertahun-tahun, lepas tu macam hang pindah pergi universiti lain dekat negeri lain. Kenapa? Patutnya mestilah hang akan sambung dekat situ juga kan. Ni macam hang pindah tepi tempat lain, and suasana baru, tempat baru, lepas tu hang nak kena berkenalan dengan orang baru. Macam banyak kerenah lah. And then Agent Taylor ni dia kata hang tak rasa pelik ke benda tu? Lepas tu Robert kata macam benda tu macam normal je, ada je macam mungkin dia nak tukar suasana ke, dia tak mau belajar dah dekat sini, dia nak try new experience ke. So macam tak pelik pun benda tu. Lepas tu Kennedy ni dia tanyalah, so waktu hang graduate tu kira dia ada sekali ke tak? Lepas tu Robert ni dia kata ada rasanya, tapi macam aku jumpa sat je. Lepas graduate tu kira macam aku pun tak bertegur siapa-siapa, aku pun tak in contact dengan siapa-siapa, tak ada yang macam kawan-kawan lama yang aku contact balik pun tak ada. Lepas tu Taylor ni dia tanyalah, so dia pun tak pernah contact hang lah? Robert kata tak, and aku pun tak pernah try cari or contact dia juga. Kira bila mereka sampai je dekat tempat yang FBI ni, tempat FBI ni kira macam dekat Virginia. Bila mereka landing je, mereka ni pun macam berehatlah sekejap, pergi breakfast apa semua, dah bersiap-siap apa semua, dan mereka ni pun pergilah ke pusat FBI ni, di mana mereka tahan si Lucien ni. Waktu mereka masuk, kira macam ejen yang bertanggungjawab dengan si Lucien ni, seorang ejen lelaki. Kira macam dia ni lah yang duk soal siasat si Lucien ni. Sebelum dia pun nak bagi Robert ni masuk, kira macam dia pun ni meeting dulu, dia pun bincang dulu. Bila Robert ni dia dah berkenalan dengan ejen ni, and then Robert ni pun dia bagi tahu lah yang kata dia kenal Lucien ni as Lucien Falter, bukan as Liam. Mungkin dia ni curi identiti orang lain yang bernama Liam ni, kira macam, ataupun dia buat-buat lah identiti ni, dia create sendiri. Lepas tu dia pun ni check lah dalam data, okay, Lucien Falter ni siapa? Okay, data yang dia jumpa adalah, okay, dia graduate high school daripada sekolah ni apa semua. Mak dengan ayah dah tak ada, mak dengan ayah dah mati. Lepas tu dia masuk University Stanford, habiskan degree, master apa semua dekat situ, dan sambung PhD dekat Yale. Tapi dia sambung PhD tu 3 tahun saja, which is dia tak habiskan PhD dia pun. Tu je data yang dia ada. Kira dia berhenti je daripada Yale ni, dia terus macam hilang daripada radar. Tak ada apa dah lepas tu. Lepas dia beritahu benda tu, Robert pun cakap, oh mungkin sebab tu kot yang dia tukar identiti. Dia tak mau dia tak mau orang trace dia kot. And then tak apalah, lepas daripada meeting tu, and then ejen tu pun dia bagi pesan lah dekat Robert ni, sebab Robert ni akan berjumpa dengan dia dan tanya dia soalan. Jadi ejen ni pun dia kata lah, okay, sebelum hang jumpa dia ni, hang kena faham, kita akan macam jadi emotional bila kita jumpa dengan orang yang kita dah kenal lama, terutama kawan yang kita kenal. Jadi macam nak minta yang hang ni kena jadi professional, sebab
kes yang terjadi ni bukan kes biasa-biasa. And then Robert pun dia faham lah dengan situasi tu. And then Robert ni pula dia expertise in psychology. So dia ni memang orang yang bukan biasa-biasa lah untuk interview penjenayah ni. Dia tahu macam mana lenggok nak bercakap dengan mereka ni. Lepas tu ejen ni pun dia kata lah, okay jom kami bawa pergi tempat yang untuk soal siasat si Lucien ni. Lepas tu ejen ni pun bawa lah mereka ni naik lift. Lepas tu kira lift tu turun bawah. Kira bilik yang mereka nak interview ni bilik bawah tanah. And then ejen Taylor ni dia tanyalah, kata kenapa yang nak soal siasat dia ni dekat bilik bawah ni. Lepas tu ejen ni dia kata sebab si Lucien ni dia dah trigger berapa banyak alam dah waktu dia ditahan. And plus dia ni kira macam mental dia kuat, dia boleh tahan under pressure. And ejen yang lain tak pernah jumpa penjenayah yang macam dia, yang unik macam dia. So sebagai langkah berjaga-jaga, memang kena soal siasat dia ni dekat bilik bawah tanah. And plus si Lucien ni memang macam psikopat. Kalau betul lah dia ni psikopat yang buat dekat perempuan yang kepala dua yang dia pun jumpa ni, dan means yang dia ni bukan calang-calang punya orang lah. Dia ni kira macam bukan penjenayah yang biasa lah. Bila dia pun dah sampai floor yang bawah ni, kira dia pun bawa lah si Robert ni pergi ke satu bilik. Bilik tu kira penuh lah dengan CCTV, dengan mikrofon, kira macam nak buat recording lah, untuk record apa segala perbualan yang depa ni akan buat. Jadi Robert adalah the only person yang akan ada dalam bilik tu bersama dengan si Lucien ni. So bila Robert masuk, waktu tu kira macam Lucien ni tak ada lagi lah. Dan ejen Taylor ni pun dia kata lah, okay kami akan ada di bilik sebelah, kami akan memerhati daripada bilik sebelah. Jadi hantar apa yang hang perlu buat, hang kena tunggu saat depa tengah bawa si Lucien ni mai sini. Jadi bila ejen Taylor ni dia keluar daripada bilik, dia pergi ke bilik sebelah, dan Robert ni pun dia tunggulah. And then 5 minit lepas tu si Lucien ni pun masuk dalam bilik.